Pernah tak kita buka telefon sebab nak balas satu mesej, tapi akhirnya kita terlupa apa yang kita nak buat? Sedar-sedar, sudah sejam berlalu. Apabila difikirkan balik, sudah berapa banyak masa yang sudah kita bazirkan dengan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini saya Nurul Umairah binti Suhaimi Isma dari Asrama Puteri Pusat SMK Konvent ingin berkongsi tazkirah kepada para penonton tentang suatu topik, iaitu pesan Nabi jauhi perkara yang tidak berfaedah. Sidang penonton sekalian, tahukah anda dalam dunia yang serba moden dan penuh hiburan ini, manusia sering terjebak dalam melakukan perkara yang tidak bermanfaat dan melalaikan. Anda semua tahu mengapa perkara tersebut terjadi? Kerana tipisnya iman seseorang individu itu. Apabila bercakap tentang isu ini, saya teringat akan cerita yang pernah diceritakan dalam kitab Jamil Al-Ulum wa Al-Hikam, bahawa Luqman Al-Hakim pernah menasihati seorang lelaki tentang Al-Hikmah, iaitu berkata benar dan banyak mendiamkan diri dari melakukan perkara yang tidak manfaat pada diriku. Peristiwa ini membuktikan bahawa perbuatan sia-sia itu seperti mencukil kuman dengan alu. Malangnya kini, generasi maya ini juga terlibat dalam melakukan amalan yang sia-sia, terutamanya di asrama. Antara amalan sia-sia seperti berborak-borak kosong ketika belajar, menjauhi ketepikan orang lain dengan menyebabkan fitnah, dan juga melepak. Astaghfirullahalazim. Dan sebagai panduan hidup untuk kita semua, Rasulullah SAW telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa khairu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara keindahan Islam seseorang ialah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat kepada dirinya. Hadis hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi dan juga imam yang lain. Hadis ini mengingatkan kita agar melakukan perkara yang berfaedah sebagai bekalan di akhirat. Sekiranya umat Islam dapat mengamalkan hadis ini, umat Islam pasti akan berjaya di kehidupan dunia dan akhirat. Mari kita renungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hum anil lahwi mu'ridun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan mereka yang menjauhkan diri dari perkara dan perkataan yang sia-sia. Surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Ayat ini cukup jelas untuk menggambarkan salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Sinar Harian 7 Mac 2019. Kegilaan terhadap game online ada faedah tak? Laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO amat mengejutkan apabila mengklasifikasikan ketagihan terhadap permainan video atau game disorder sebagai penyakit mental dalam Manual Penyakit 2018. Dalam draft kedua kemas kini ke-11, klasifikasi penyakit antarabangsa ICD-11 WHO, ketagihan terhadap permainan video dikategorikan sebagai gangguan mental, tingkah laku atau perkembangan otak. Setelah itulah kesan terhadap orang yang terlalu obses terhadap permainan video ini. Oleh itu, sebagai murid yang baik, kita hendaklah bijak mengurus masa yang berhemah dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perkara yang sia-sia dan yang tiada kaitan dengan dirinya, seperti berlebih-lebihan dengan media sosial. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jom kita muhasabah diri kita. Yang pertama, kita hindari perkara yang sia-sia. Yang kedua, kita fokus kepada perkara yang bermanfaat. Yang ketiga, kita jaga masa kerana masa ialah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat berharga. Ingat, mujahadah itu pahit kerana syurga itu manis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.